Kau kalau kawan-kawan yang macam Cacah marba, cacah merba, tidur ke laut, tak deliver klien, klien cari tutup phone, main game, Ya. dan lagi satu masyuk. So sebulan tu boleh dapat 20-30 ribu. Sebulan tu. Disiplin merupakan salah satu kunci lah. Betul. Banyak disiplin adalah yang menentukan kau jauh, pergi lama jauh atau tidak. Okay, disiplin ni bukan datang daripada esok aku nak disiplin, dia bukan. Dia cakap muka kita ada tiga keadaan. Muka kita bersama masyarakat, bersama keluarga, dan muka yang paling penting adalah muka bila kita bersendirian. Betul. Oh guys, jangan follow dan subscribe Tenang Talk. Podcast padu untuk anda. Follow lah guys. Tekan button subscribe tu. Guys, korang dah bosan buat konten sendiri tapi perlukan tempat untuk iklankan perniagaan anda, produk dan servis? Jom kita collab. Gunakan video-video yang kami syaratkan ini sebagai tempat periklanan anda. Makin ramai nampak iklan perniagaan anda, makin tinggi peluang untuk anda menambah pelanggan anda. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Tenang Talk, 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 Tenang Talk. Okey, selepas sekejap sikit. Dekat Canon tu engineer kan? Buat apa sebenarnya? So basically kerja kilang lah. Okey. Kerja kat kilang. Kerja kat sebagai kilang, production engineering lah. Buat kamera lah. Buat kamera, betul. So buat kamera basically kita bawa teknologi Jepun. Selalulah dia hantar pergi Jepun. Pergi kilang Jepun, bawa mesin yang nak buat kamera. Mesin yang nak buat lens. Okey. Basically kita pergi Jepun, ada lens baru nak keluar. Kita dah tahu dulu. Faham. Walaupun kita fotografer, kita excited lah. Ya. Aku yang buat lens dah tahu ni. spek dia. Betul. Apa semua. Kita yang setkan dia punya orang panggil setting. Sampai tahap tu. Betul. Dia macam ibarat ramuan dia orang bagi. Kita masak dekat sini. Faham. So kita yang buat lens, ikut perancah lah. dia, ikut dia punya mold dia. Ikut dia punya kalau ikutkan, kalau kita buka lens tu banyak small particle. Ya. Elektronik dia. Memang best lah, suka lah buat benda tu. Okey, 2 tahun kita minat fotografi kan time tu. 2 tahun kat sana. Selepas berada di sana, apakah yang menyebabkan nekat tu? Sebab minat pada fotografi lah. Betul. Okey. Berhenti kerja, maksudnya terus set up company ke bergerak as freelance lagi? Bergerak as freelance lama. Okey. Tu kan lebih 10 tahun. Still seorang-seorang juga tunggu. Still seorang-seorang juga. Ya Allah, toughnya. Editing apa semua tak ada outsource lah? Tak ada. Semua buat sendiri. Tapi kalau fikir-fikir balik macam okey je. Sebab kita kerja weekend je. Okey, faham. Contohnya kita kerja lah Isnin, Jumaat, Sabtu, Ahad. Lepas tu Selasa, Rabu, Khamis tu semua editing je lah malam. Basically kita fleksibel. Ya. Memang fleksibel dan memang minat. So memang tak ada komplain lah. Tak ada komplain. Dan lagi satu masyuk. Faham. Masyuk. So sebulan tu boleh dapat 20-30 ribu. Sebulan tu. Sebulan 20 ribu boleh dapat. Tapi average dalam belas juga. Ya, faham. Lah. Tapi dulu gaji engineer baru 3,000 lah, 2,900. Saya ingat lagi. Itu pun sebab saya ada allowance bahasa. Yes. Kalau ikutkan gaji engineer dulu 2,200 fresh grad. Okey. Saya ada extra allowance bahasa Inggeris, bahasa Jepun. 700. Dapatlah 2,900. Faham. Tapi tengok macam saving dah okey. Stable job pun okey. Kita berhentilah. Berhenti buat freelance buat full time lah. Full time freelance. Okey, so bila bermain dengan freelance, disiplin merupakan salah satu kunci lah. Betul. Banyak disiplin adalah yang menentukan kau pergi lama jauh atau tidak. Faham. Sebab kalau tak disiplin
dia akan nampak lah simptom-simptom tak boleh lama dalam industri tu. Okay, saya Apa-apa sajalah kan. Saya terlintas benda ni pasal disiplin sebab saya terbaca dekat thread tadi, tapi saya lupa nama siapa. Kata memang saya buat shout out kat dia. So dia ada postkan something di mana, okay, kita dah cari klien, dah close klien, so what's next, dia tulis. Lepas tu dia listkan nombor. Adakah kita akan bagi tahu macam mana cara kerja kita? Adakah kita akan bagi tahu bila estimation kita nak pass kat dia kerja tu, produk tu? Macam-macam tu semua, adakah buat benda tu? Itu kita buat sebelum lagi. Yeah. Sebelum lah. Waktu consultation kita dah buat lah. Okay, so memang dah bagi tahu siap-siap dalam masa sekian-sekian masa. Betul. Kita dah ada time task list lah. So memang basically bila dah buat freelance full time tu memang SOP dah lengkap. Betul. Time tu kita tak panggil SOP lah. Kita panggil workflow kan. Workflow dia pergi checklist lah. So So ni tarikh, lepas tu edit berapa minggu lagi dah dapat draft pertama, draft kedua. Okay. Album bila dapat. Oh memang professional lah bro. Dia makin lama makin baik lah. Kita akan tambah baik lah. Betul, makin lama kita punya editing pun makin laju. Kita punya kualiti gambar pun bagus. Faham. Kamera pun makin lama makin canggih. So okay, saya potong sikit lah. Sorry saya potong sikit. Bila kita buat freelance, kita ada masa yang kita, ya Allah malasnya aku nak sentuh benda ni. Apakah antara cara the best way lah, macam boleh kongsi nak counter benda macam tu, selain daripada fikir aku dah dapat duit ni? So ada banyak cara. Cara yang pertama basically adalah, disiplin ni bukan datang daripada esok aku nak disiplin, dia bukan. Dia kena pupuk. Esok aku nak start disiplin, dia bukan macam tu. Disiplin is buat benda yang kita tak suka berkali-kali. Faham. Nah, benda yang kita tak suka buat benda berkali-kali. Daripada keras sampai lembut. Betul. Okay. So sampai satu tahap di mana kita rasa sebenarnya kau ni macam orang cakap kau ni disiplin aku disiplin tanpa disedari. Tanpa disedari lah. Maksudnya daripada awal, daripada dulu sekali lagi, saya rasa saya jenis memang seorang yang suka buat kerja yang teratur lah. Faham. Yelah dulu belajar SBP. Tu yang saya nak relate kan sebenarnya benda ni Ya, belajar asrama penuh kan sebenarnya structure, ada schedule, ada calendar. Betul. So even kat kerja pun kita ada jadual, to-do list, nak buat apa hari ni, nak study apa, ni nak study apa. Kita dah buat strategi. Aku nak score exam ni, aku nak score mana. Aku lemah sejarah, aku kena extra study sikit. Another layer. Ni antara sebab the best pasal podcast kan. Sebab saya sekolah biasa. Tapi kita of course lah ada intention macam nak ubah diri kita jadi disiplin. Aku nak disiplin. Tapi kita kadang-kadang bukan kita tak nak buat benda tu, cumanya kita tak ada idea kat mana nak start benda tu. So boleh start dengan memang kena ada sistem SOP. Faham. Sistem lah orang kalau zaman dekat bisnes, bila dah masuk bisnes kita tahu benda tu dipanggil SOP. Sistem, workflow. Okay. So itu kena ada dulu. Benda itu kalau tak ada, jangan harap benda lain nak okey. Maksudnya jadual kita, kalender, senang simple dia macam ni. Tengok kalender kita macam. Okay. Kalau kalender pun tak ada, itu masalah. Faham. So untuk kita disiplin, sebenarnya kenapa kita nak kena disiplin? Kena ada sebab kenapa nak kena disiplin. So kalau kita pun tak tahu kenapa aku nak kena disiplin, tak ada apa? objektif lah. Tak ada objektif. Tak payah, aku relax lah kan. Tak ada. So basically nak kena disiplin. Faham. Maksudnya kalau kita tengok in the from the bigger picture, kalau macam negara kena ada undang-undang. Yes. Faham. Undang-undang yang tertulis dengan tak tertulis. Yang tak tertulis tu culture lah. Basically. Okay, itu satulah dengan ada sistem yang bagus. Nak pupuk diri untuk jadi disiplin. Nombor 2, dan this is paling crucial lah pada saya, circle. Kawan-kawan ni. Yes. Kau kalau kawan-kawan yang macam Caca merba, tidur ke laut, tak deliver klien, klien cari tutup phone, macam
main game Ya. sampai ke subuh. Lepak. Lepas tu klien cari tak reply. Tapi alhamdulillah saya punya kawan-kawan waktu zaman fotografi, buat videografi dulu, kawan-kawan ni semua macam yang nak giving terbaik. Street Not yang the best lah. Faham. Sebab reference kita pun semua yang oversea, yang macam power punya. Faham. So to be able to achieve that kind of greatness, kita pun kena buat benda kena yang great push lah. Kena push lah. Kita pergi kelas dia, kita baca buku diorang. Okay. Kita baca blog, dulu baca blog kan. Zaman tu. So kawan-kawan kita pun macam semua power. Okay. Kita power sama-sama. Sebab tu bila aku tengok, wish, Mamat ni macam laju deliver klien kan. Jadi kita mestilah, Kita pun rasa nak siapa paling laju. Sebab kawan-kawan kita tu pun sebenarnya adalah kita punya pesaing juga tau. yes, of course. Tu silap-silap ni Kan? bukanlah kita nak berfikiran jahat. Let's say lah, tapi as a competitor, silap mereka boleh sailang. Betul. Job kita. Tapi alhamdulillah kita semua healthy. Cumanya kita berlumba-lumba dari segi apa? Dia boleh siap album 7 hari. Mamat ni boleh buat 3 hari tu. Aku nak buat sehari je. Target dia makin lama makin pendek. Kita try beat lah, kita try Betul. beat. Yes. Bagi satu servis apa yang kau boleh buat fast editing. Kau boleh buat fast editing tak cukup. One day editing, same day edit. Bukan one day editing, same day editing pula. Okay. Maksudnya pagi nikah, malam dah siap. Boleh tunjuk dekat reception malam. Saya lupa ada term kalau dalam marketing kan, yang menampakkan kita, saya lupa dah term dia apa menampakkan kita yang paling hebat lah. Betul. Positioning lah. Positioning boleh katakan sebagai positioning, value. Strong apa yang kita ada orang lain tak. USP. Yes. USP. Unique selling point. So unique selling point. So apa kelebihan kita? Yes. Kita kena tunjukkan benda tu. So kita dalam circle kita ni masing-masing nak menunjukkan kebolehan masing-masing. Persaingan yang bagus lah. Sangat sihat lah. So nombor 2 is circle. Circle sangat bagus. Okay. Dan kalau saya boleh share sikit, yang ketiga, macam mana nak menggalakkan disiplin adalah saya selalu bercakap lah, how you do something is how you do everything. Faham. So untuk disiplin dekat kerja, kau kena disiplin benda yang little things. Sekecil-kecil bangun pagi betulkan cadar. Yes. Sebab saya sekolah asrama penuh. Cadar tu kena macam letak shilling melantun balik. Kalau tidak kita kena panggil, kena naik pergi betulkan cadar. Pasal cadar ni, okay, saya slip sikit Pasal cadar ni, dulu kita duduk kat rumah, suka hatilah bila kita mak check lah, mak tak check, bising-bising, bebel-bebel. Tapi bila saya tengok, saya lupa ada satu filem askar di mana dia menegaskan benda ni, permulaan hidup kita adalah kita berjaya tak untuk menguruskan tempat tidur kita. Betul. So saya sebab dia macam first thing in the morning. Ya. Lepas tu bila dah saya meningkat dewasa, kita dah terapkan benda tu, memang kita tak ada masalah lah. So bila saya tengok podcast OLG, ada dia Tengku Razi cakap, saya suka quote tu. Dia cakap, plan hari ini adalah plan untuk minggu depan. Plan minggu depan adalah plan untuk bulanan. Betul. Dan bulanan untuk tahunan, dan begitulah seterusnya. Setuju. That's how you do untuk you punya matlamat dalam kehidupan you. Apa yang you buat hari ni mesti contribute kepada apa yang akan berlaku pada bulan depan, tahun depan, dan seterusnya lah. So kalau apa yang you buat sekarang ni tak memberi apa-apa impact untuk you, dia tak membawa you kepada you punya objektif kehidupan, then tak payah buat lah. Faham. Tapi berbalik kepada disiplin tadi tu. So little things. Kalau you boleh disiplin pasang cadar cantik-cantik lepas you bangun, tak payah cerita jauh lah. Saya bukanlah seorang yang religious sangat, tapi kalau you boleh, macam Islam suruh jaga solat kan, kalau you settle benda tu pun dah okey lah. Faham, betul. Benda tu sangat-sangat legit untuk mendisiplinkan manusia, kita. So kalau benda tu you dah settle, yang lain alhamdulillah. Faham. Ataupun kalau mungkin yang bukan Muslim, macam little things lah. Benda yang you selalu buat rutin, bangun pagi pukul 7 bangun, tak kira ada benda ke tak ada benda ke, you bangun pukul 7. Weekend bangun juga. Faham. Tak kira lah you freelance ke, kerja makan gaji ke, part time ke, shift malam ke, shift petang ke, regardless of your profession, ada rutin yang bagus, proper rutin.
So kalau benda kecil benda-benda kecil yang mungkin you anggap remeh ni you boleh settle, apatah lagi benda yang macam Big tanggungjawab. thing lah. Ya. tanggungjawab yang melibatkan orang lain. Faham. Benda yang dengan kita pun benda Kita tak buat boleh cincai handle, lah. buat cincai dengan orang lain apatah lagi kan. Faham. Yang orang lain tak tengok. Dan lagi satu saya nak tambah. Disiplin ni apa yang you buat tanpa orang tengok, itu sebenarnya is your diri. Betul. Diri you betul. Sebab saya rasa lah. Ni macam pepatah Jepun kot apa. Dia Mungkin cakap lah, muka adalah. kita ada tiga keadaan. Muka kita bersama masyarakat, bersama keluarga, dan muka yang paling penting adalah muka bila kita bersendirian. Bersendirian. Betul. So apa yang kita buat sendiri tu, contohnya kalau tak ada orang tengok, kita buang sampah. Ya. Maksudnya itulah diri you. Ya. Sama ada you nak admit atau tidak, that is you. Tapi bila macam kalau tak ada orang pun you kutip sampah, tak ada orang pun you macam Common sense. itu maksudnya that is you. So balik kepada disiplin. Jangan tunggu bila orang nampak je baru you buat. Faham. Mungkin ada orang expect saya akan bagi macam mana nak disiplin diri, kena set Reminder reminder ke. Tak jalan. Tak jalan. Kalau Tak diri boleh. kita sendiri pun. Berapa banyak kita punya alarm yang kita set tu. Ah, Orang-orang belum lagi snooze. tutup. Ataupun Ataupun malam sebelum tidur tu kita tahu aku esok tak nak bangun lah. faham. But of course ada masa kita Me skip time lah. Me time. Ada masa weekend memang penat. Sebab kita bukan robot. Betul. Okay. So bila dah freelance apa semua, so saya ada terbaca mengenai Seven Empire Figure. Betul kan kalau saya salah? Betul, alhamdulillah. Seven Empire Figure kan? Seven figure empire. Seven Figure Empire. Ya Allah, kita bahasa Mak Saleh ni kita nak sebut berbelit-belit. Lepas tu dengan Huzaifah Studio. Betul. Right? Okay. So Zephyr Studio kita tumbuhkan lah. This is after saya dah buat freelance. Berbekalkan dengan experience Berbekal semua. dengan experience, kemahiran, kepakaran kita pengalaman. dalam production lah. Ya. Kita pandang creative production. So waktu tu umur dah lanjut jugalah. Dah 30 lebih dah lah kot. Saya pun 30 lebih lah. Waktu dah 30 lebih dah. Lepas tu saya fikirlah sampai bila nak bawa beg berat-berat pergi event kan. Faham. Kita akan fikirlah macam, takkan umur 40-50 nak masih buat benda ni. So datanglah idea, why not macam saja-saja buka. Okay. Buka studio lah. Buka studio which is proper dengan sewa shop plot ke? Tak ada, waktu tu masih ingat lagi satu rumah kecil je. Studio. Soho. Start dengan Soho, rumah kecil lah macam Service apartment lah. 500 square feet je. Okay. Maksudnya bukan turun ke medan perang di shop plot lah. Bukan. Okay. Memang orang nak kena naik, memang nak kena tulis nama guide, kita bawa naik macam basically rumah macam lah. resident punya tempat lah. Tapi boleh buat bisnes lah. Sebab dia Soho kan. Start dengan situ. Memang kecil gila, tapi macam ada klien datang, macam fikir-fikir balik, ya Allah malunya. Tapi tu pun pada saya lah, permulaan untuk ada satu premis. Betul. Adalah satu perjalanan yang paling berat untuk kita buat keputusan tu. Premis satu hal. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok lebih on the hustle punya side adalah kita berani untuk commit. Yes. Untuk ada satu komitmen bulanan. Ya. Waktu buat freelance, duduk rumah semua, kita tak adalah komitmen lah. Tapi Bayar rumah lah. bayar rumah je lah. Ini nak bayar office. Ya. Lepas tu nak bayar bil elektrik. So kita berani untuk buat komitmen tu dah. Macam mana boleh ada keberanian tu? Adakah selepas perkiraan bulanan macam aku dah boleh ni? Dia sebenarnya just nak ada space Ya. untuk buat kerja. Faham. Yang macam klien boleh datang. Kalau rumah kita kan Lebih proper lah. Dan juga letak tempat letak barang. Dan juga dekat situ kita dah start, saya dah start buat ambil gambar produk. Waktu tu memang trend founder-founder
Okay. skincare di Malaysia waktu tu. Faham. Pada tahun 2016, Before 2015. PKP kan? Way before Ya. PKP lah. 2015, 2016, 2017. Waktu ni banyak founder-founder naik. Ini kita panggil pre-TikTok lah. Okay. Sebelum TikTok ni. Zaman Facebook ads. Ini zaman Facebook ads, zaman tengah Instagram. menggila. Instagram power. Lepas tu saya dengan beberapa kawan lagi decide nak set up company lah, buat proper kan. So bila dah start company tu, bukanlah start saja, nak kena belajar lah pasal buat business. Sebab kita terus buat kita buat enterprise, lepas tu buat Sdn Bhd. Bila dah masuk Sdn Bhd ni, Sdn Bhd. So Sdn Bhd ni dah level lain lah. Ya, anak nak ada level sangat. Dah level lain. So kita start 2017 Sdn Bhd. Sebelum tu setahun enterprise lah. Setahun je enterprise? Setahun je. Ya Allah. Cukup lah, berapa lama nak enterprise. Lajunya. Tak adalah laju pun sebenarnya. Laju. Kalau tanya balik, siapa-siapa yang nak start business teruslah Sdn Bhd. Ya. Tapi costing tinggi kan. Sebab tu kena ada ilmu lah. Sefaham Kena ada saya ilmu. lah. Sebab kita sebenarnya bukan kita tahu. Kita dengar-dengar. Kita dengar-dengar. Pada saya, kalau ada kemampuan, Sdn Bhd lah. Kalau ada cita-cita yang tinggi, Sdn Bhd lah. I see. Okay. So bermulalah perjalanan Huzaifah Studio, menguruskan team, menguruskan bisnes lah. So bila bermain dengan, okay, jap. Saya nak sikit pasal PKP. Masa PKP ada terkesan tak? Terkesan banyak. Kesan yang baik. Kesan yang baik? Kesan yang baik. Kita naik dekat PKP lah waktu PKP. Waktu PKP kita mencanak Zeus. Tapi mostly content creator, saya tanya orang yang social media agency, time PKP adalah time prime bagi mereka lah. Betul? Bro pun sama ke lah? Betul. Banyak projek-projek kita yang menjadi waktu PKP lah. Dan saya jadi apa yang saya jadi hari ini, banyaknya faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang kita buat waktu PKP. Faham. Waktu tu kan Huzaifah Studio kita start as fotografi studio. Okay. So waktu PKP memang tak boleh, klien tak boleh datang. Faham. Klien tak boleh datang, bisnes tak boleh grow, tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Studio tak boleh buka, semua duduk rumah. Faham. Team waktu tu kita ada dalam ramai jugalah team, dalam 8 orang, 10 orang team. Okay, quite big. Quite big juga. Ya ke? 8-10 orang lebih kurang lah. Plus minus lah. Semua duduk rumah. Semua tak ada kerja. Tapi gaji tetap kena jalan. Gaji tetap kena jalan. Kita sebagai business owner nak kena cari. Waktu tu adalah sikit simpanan. Nak bayar gaji. Lepas tu alhamdulillah lah government bagi bantuan apa tu, panggil GKP apa semua. GKP tu kan. Bolehlah bayar sikit. Bolehlah tampung tapi taklah besar. Tak adalah besar. Cumanya sebagai business owner dekat situ you diuji lah. Yes. Sangat-sangat teruji lah. Sebenarnya ujian tu normal dalam bisnes. Cumanya macam mana kita tengok benda tu ya? Itu satu. Waktu PKP tu kita nampak ujian, kita tahu ujian tu sampai bila. Kita tak tahu PKP tu sampai bila. Ya. Itu bagi saya macam paling hardcore lah. Sebab saya saya potong sikit je. Saya sendiri kedai printing tutup. Kita buat printing baju, tengah shock kan, tak boleh paling kelakar 2 minggu sebelum PKP saya baru je dapat trademark. Tapi nasib baiklah, trademark lama juga nak apply tu. Dapat trademark sekali pak PKP kan. Mula-mula cuba bertahan lah sebulan 2 kan. Tapi tu antara kesilapan sendirilah, financial management lah. Waktu PKP tu alhamdulillah lah kita ada sedikit simpanan. And most importantly adalah kita bertindak cepat lah. Faham. So kita fikir memang, saya fikir memang kena buat sesuatu, kena pivot. Faham. Kena cari cara untuk, tak boleh tunggu dan lihat je. Okay. So waktu tu kita fikir, dan saya pergi banyak kelas lah. Online lah, kelas online. Pergilah kelas online. Time tu banyak menuntut ilmu. Banyak menuntut ilmu time tu. Faham. Penting
dia back pada basic balik. Zaman sekolah tu macam mana nak keluarkan diri daripada belenggu kemiskinan ni melalui education lah. Kalau sekolah dulu daripada belenggu keburuhan lah. Melalui keburuhan kan. So kita pergi kelas. Dia kelas tu dapat idea nak buat buku. E-book Bukan ke e-book, physical? I see. Adalah e-book. Mula start dengan e-book. Bila e-book tu okey, waktu tu e-book tu pasal Instagram ads. Okay. Lepas tu bila dah ramai orang ambil, itu tak jual pun, kita bagi free Instagram ads. Dekat Twitter tu viral lah. Saya nak tolong business owner. Siapa business owner saya tulis kat caption Twitter dia lah. kan. Kat Twitter, zaman PKP ni buat bisnes susah, saya nak tolong lah. Siapa-siapa yang nak e-book saya, download lah percuma. Time tu 5,000 orang download. Faham. Time tu dah, kalau 5,000 dah dewa. Betul. Buka Telegram channel. Semua 5,000 tu nak download e-book tu dekat Melalui Telegram. Ada 5,000 orang join Telegram tu. Time tu memang dah fully utilize Time tu semua orang duduk rumah kan. Tak, benda free tu lah ya. Tak, macam macam saya tahulah ada Telegram, tapi macam bro, it's another level untuk utilize benda tu sebagai sebenarnya platform. Kebetulan lah. Tak sengaja. Sebab waktu tu e-book tu kita bagi, mula-mula plannya bagi email. Tiba-tiba sekali viral pula dia punya posting kat Twitter tu. Takkan aku nak email seorang-seorang. Ya. Lepas tu ada orang bagi idea, buka lah Telegram. Lepas tu first time pakai Telegram ni, buka Telegram. Siapa nak download e-book percuma tu, masuk Telegram. Okay. So dah ramai lah dalam tu cerita pasal Instagram ads. Lepas tu ada satu peluang lain yang kita nampak dekat situ adalah ramai orang ada masalah macam mana nak growkan Instagram dia pula. Yes, follower dia lah. Follower. Lepas tu saya tolonglah diorang bagi idea. Macam takkan nak bagi idea hari-hari. Takkan nak sebab. Tak, maksudnya penat lah nak bagi nak post hari-hari kat dalam group tu. Apa kata buat buku? Kita bagi idea 365 content idea. Content planning terus lah. Content planning. Lepas tu kita jual buku tu. And sebenarnya kita tak jual pun. Kita bagi free. Buku kita bagi free. Bayar shipping je time tu. Okay. Dulu shipping mahal. Ya. Dulu shipping RM8. Awal-awal dulu. Faham. Lepas tu just buku percuma, bayar shipping je. Cuma shipping tu sekali dengan balut semua kita charge RM12. Okay. Itulah viral buku tu. 50,000 pieces kita print. Itu kita naik laju. Faham. Time tu follower IG kita naik. Saya pun dah start buat webinar, buat kelas, ajar orang, buat coaching. Alhamdulillah. Situ ramai orang kenal. Saya nak pergi technical sedikit. Sebab bro selalu sebut pasal Instagram. Macam saya pula kaki Facebook. Kenapa lebih memilih Instagram berbanding Facebook? Tapi waktu tu memang orang nak grow macam sekarang lah. Nak grow kena pergi TikTok. Yes. Tapi zaman tu Instagram the best platform lah. Nak kata the best pun easy lah. Algorithm best. Tak susah sangat. Dulu post gambar je dah okay. Facebook masih boleh. Sebab macam saya dulu saya buat jualan baju online lah kan. Saya ada Instagram dengan Facebook, tapi kita punya klien mostly daripada Facebook lah. Sebab saya nampak mindset bodoh-bodoh kan. Sebab saya nampak Instagram pada waktu tu adalah tempat untuk flex gambar sahaja, tanpa ada sebarang conversion. Adakah memang di Instagram sendiri memang sebab tu dia boleh buat ads tu. Dulu boleh buat ads. Banyak cara lah, adalah strategi dia. Okay. Untuk berniaga dekat even sekarang tu relevan lagi tak? Sekarang masih relevan. Ada, tapi strategi dah lain lah sekarang. Ya. Dulu algorithm lain. Dulu chronological. Maksudnya you post hari tu, baru orang nampak hari tu. Time tu juga. Tapi sekarang ni kadang-kadang you nampak post yang dah lama-lama. Dia bukan chronological, dia based on interest. Faham. Dia macam FYP kan. FYP TikTok. Bukanlah you post hari ni. Kalau terus dulu kawan you post hari ni, itu yang you nampak. Kalau dia post 2-3 hari lepas dah turun bawah, dah tak nampak. Faham. Itu zaman dulu. So you nak kena selalu post lah. Dulu strategi dia berbeza. So bila
kita masuk macam webinar apa semua, even sekarang buat lagi lah. Masih buat lagi tapi secara private lah. Kalau macam training apa yang bro provide kan? So sekarang ni kita lebih kepada training macam mana nak uruskan social media secara keseluruhan lah. Facebook, IG, TikTok, Thread apa semua. Thread tak lah. Thread Benda baru lah. sangat. Benda baru. So apa yang kita offer kepada kita punya klien adalah macam mana nak uruskan multiple social media platform ni untuk growkan you punya business. Okay. Dan sekarang ni kita dah ada TikTok Shop. Itu termasuk juga dalam kita Masuk punya plan lah. Okay, faham. So, apabila tahun 2025, panjang kita ni berborak ni. Ya, okay, tak apa. Apabila kita masuk tahun 2025, TikTok menjadi satu platform yang boom. Ya, kan? betul. So, bila TikTok boom, ramailah orang cakap, bukan opportunist lah kan, ramailah social media agency tumbuh bercambah-cambah dengan menjanjikan. Soalan ni juga saya tanya pada guest yang lepas. Bercambah-cambah dengan menjanjikan FYP kepada semua klien. Adakah legit sebenarnya untuk kita ikut sifir tu boleh dapat FYP? I mean, let's say lah kita, okay, you buat like this. You post, you confirm FYP. Ada ke sebenarnya FYP ni adalah nasib? Okay, sebelum kita bagi untuk orang janjikan FYP ke apa ke, masing-masing ada strategi masing-masing. Kita tak ada betul dan tak ada salah. Itu USP dia lah. Itu USP dia lah. Itu dia apa yang dia punya big promise dia. Cuma kalau saya pula, saya different. Saya akan fikir FYP is nombor 2. Okay. Nombor 1 adalah convert atau tidak. Okay. So, saya suka ni sebab tak apa. Kita teruskan. So at the end of the day, buat business kita nak conversion lah. conversion. Ya. Kita nak profit datang daripada sale. Yes. That's another thing juga. So walaupun kita boleh, kalau kita boleh buat satu benda yang mendatangkan sale, profit, kita fokus kepada itulah. Walaupun view dia rendah. I see. It doesn't matter. Daripada you buat 10 video, FYP lah sana sini, tapi tak ada conversion, tak ada conversion. But memang ada company yang memang perlukan views. Memang ada. Especially yang melibatkan personal branding ataupun contohnya macam doktor kan, orang tak boleh nak buat marketing sangat. So dia buat personal branding, lawyer kan. So kita faham. Okay. So memang ada segmen, ada demand di mana diorang perlukan views. Okay. Tapi saya pula lebih suka kepada convert. Sebab apa? Sebab kita sendiri buat benda tu. Okay. Huzaifah Studio sendiri, kita ada TikTok Shop. Okay. Dan Alhamdulillah kita punya TikTok Shop memang 7 figures punya TikTok Shop. Dekat TikTok Shop Huzaifah Studio sendiri, kita dah jual lebih daripada 160,000 unit buku. Memang 5 juta dah kita punya sale gross TikTok Shop saja. Gross. So apa yang pengalaman kita ada, case study yang terbaik adalah case study kita sendiri. Cuba we implementkan. are our best case study. So apa pengalaman, tak semua orang boleh cakap yang dia punya shop dia ada 7 figures. Ya. Especially agency. Mana ada agency? Tak banyak lah agency yang boleh cakap ni apa, biasa bahasa orang sekarang, Sifu Ailio, jual Ailio. Sifu jual Ailio. So tak ramai orang yang boleh cakap agency dia yang ajarlah TikTok Shop ke apa ke, yang boleh buat 7 figures. Okay. Tak kira lah dia, sebab tu dia boleh janji views. Ya. Mungkin dia boleh dapat views, tak dinafikan. Okay. Kita ada views, kita ada conversion. So USP kami adalah, pedulikanlah semua orang nak janji apa, tak kisah. USP kami is very solid. Kita buat apa yang kita ajar, apa yang kita sendiri buat. Kita buatkan untuk you apa yang kita buat. Okay. Kita bukan bagi gula-gula. Bukan bereksperimentasi pada duit orang lah. Betul. Kita tak eksperimen. Of course lah, ada jugalah a little bit, to be fair, sebab kita nak kenal niche juga. Adalah sedikit. Sebab bisnes kan lain. Betul, bisnes lain-lain. So cumanya calculated
Risk lah. eksperimen lah. Ya, okay. Eksperimen yang kita ada hipotesisnya apa. A campur B dapat apa. Kita dah ada tu. Ui, sampai tahap tu Yelah, kita student science kan. Engineer kan. Ui, ni another level of marketing lah. Pada saya. Sebab saya sendiri, saya ni cincai. Saya punya background daripada kesihatan. So otak saya memang bukan otak yang kreatif. Otak saya adalah merawat orang. saya haiwan. Haiwan, okay. Otak saya kalau kucing sakit, okay ni. Yang penting dia baik. Yes. Dia bukan nak tambah sayap ke, tambah Ya, kepak bagi betul. terbang ke tak. So bila cerita pasal marketing, kita masa zaman universiti kita ada kasta lah. Let's say macam kasta lah. Budak belajar kesihatan budak pandai, budak belajar marketing kurang sikit, ekonomi bolehlah sesu bahasa lah. So bila saya experience sendiri, saya cuba ambil degree marketing, business dia primary dia fokus pada marketing. Ambil marketing tapi tak habis lah. Pasal PKP tak ada duit. Cerita dia macam tu kan. So bila saya berada 3 semester, ya Allah, apa benda ni? Macam tu saya cakap, apa benda yang aku buat untuk marketing ni? Apa yang Firdaus rasa? Sangat-sangat terseksa jiwa raga. Apa yang menyeksakan? Pada saya, first saya masuk kan, dia ada panggil 7P positioning apa benda. 7P marketing mix. Ya. Lepas tu saya tak boleh nak describekan dalam bahasa. Dan saya sangat terseksa lah time tu sebab saya rasa, sebab saya pun buat bisnes kat time tu at the same time. Tapi tak boleh carry Saya rasa macam, apa benda aku buat dalam bisnes aku ni sebenarnya? Tapi tak boleh apply dekat bisnes sendiri. Dan memang boleh apply. Sebab tu saya rasa saya macam agak tidak berguna. Saya wasted benda tu. Saya macam, kalau aku buat awal-awal benda ni kan, power. dah nampak dah apa. So itulah pentingnya education kan. ya. Dan ramai juga di TikTok ni yang mengatakan education ni tak penting. Kau ada term dia, ni pun sama kat setiap episod saya bawa benda ni. Term dia adalah budak kelas belakang ni akan berjaya street smart dan mengambil kelas-kelas depan untuk bekerja dengan mereka. Saya sangat against lah benda tu. Sebab saya rasa kalau education tu ke laut, berapa persen je yang berjaya dengan street smart. Dan saya bukanlah menyanggah benda ni, tapi saya rasa memang kena buat hard gila lah. So bila macam bro cerita tadi, kita banyak side track ni. Tak apa. So bila calculated risk apa benda semua kan. So bila bermain dengan zaman sekarang dengan pelbagai platform, pelbagai cara marketing. So what is the best way lah? Ni macam nak korek rahsia yang tak nak pergi kelas kan. Apa transparent, kita transparent, kita ajar je semua. What is the best way lah kan, yang boleh berkongsi sedikit lah kan, untuk kita meletakkan diri kita dalam social media ni. Let's say macam positioning lah. Sebab kita masuk social media ni, of course lah kita nak position diri kita kat mana-mana as a content creator biasa ke, business owner ke, owner product ke, macam mana kita roughly nak start benda tu.